Mekanisme penglihatan. Sinar cahaya dari objek akan memasuki mata melalui kornea diikuti oleh gelem air, kanta mata dan gelem mata sebelum sampai ke retina. Semua bahagian mata ini akan memfokuskan sinar cahaya dari objek ke retina. Sinar cahaya akan merangsang fotoreseptor untuk menghasilkan impuls saraf dan dihantar ke otak. Otak nanti akan mentafsirkan impuls saraf tersebut. Imej yang kecil akan kelihatan terbalik pada retina, akan kelihatan tegak di otak, pada otak. Awak boleh rujuk kepada rajah ini. Had deria penglihatan. Had deria penglihatan ialah had keupayaan mata untuk melihat objek. Kita tidak dapat melihat objek yang terlalu kecil seperti mikroorganisme atau objek yang terlalu jauh seperti planet Mushtari. Had deria penglihatan termasuklah ilusi optik dan bintik buta. Ilusi optik berlaku apabila objek yang dilihat berbeza daripada keadaan sebenar. Berlaku disebabkan otak tidak dapat mentafsir dengan tepat objek yang dilihat oleh mata kerana gangguan di sekitar objek. Titik buta. Titik buta ialah titik dalam retina mata yang tidak dapat mengesan imej. Bintik buta tidak mempunyai sel-sel deria yang peka cahaya. Oleh itu, kita tidak dapat melihat objek jika imej tersebut jatuh di atas bintik buta. Kecacatan penglihatan dan cara membetulkannya. Rabun jauh. Rabun jauh tidak dapat melihat objek jauh dengan jelas. Objek jauh kelihatan kabur kerana imej difokuskan di hadapan retina. Ini disebabkan oleh kanta mata terlalu tebal ataupun berbola mata terlalu panjang. Cara membetulkannya. Rabun jauh dapat dibetulkan dengan menggunakan kanta cekung. Ini adalah kanta cekung. Rabun dekat. Tidak dapat melihat objek dekat dengan jelas. Objek dekat kelihatan kabur kerana imej difokuskan di belakang retina. Rabun dekat disebabkan oleh kanta mata terlalu nipis ataupun disebabkan oleh berbola mata terlalu pendek. Cara membetulkannya adalah dengan menggunakan kanta cembung. Okey, ini adalah kanta cembung yang boleh digunakan untuk membetulkan rabun dekat. Astigmatisme. Melihat sebahagian objek lebih jelas daripada bahagian yang lain. Okey, seperti rajah ini, kita akan dapat lihat setengah objek nampak jelas dan setengahnya tidak jelas. Cara membetulkan astigmatisme adalah dengan menggunakan kanta silinder. Sekian, terima kasih.